Sampai padu geng. Nino warna putih tu. Cincin geng. Cincin geng. Syukur. Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan. Selamat pagi. Hari ni aku turun pagi. Biasa spot aku lebih. Semoga ada manis-manis hari ni. Okey. Pada yang baru jumpa channel aku ni, jangan lupa subscribe, like and share. Yang dah lama dalam channel aku ni, aku ucapkan terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur korang. Okey lagi. Sampai di spot nanti aku update. Geng, sampai di spot pertama geng. Aku try dulu sini. Tu hari aku dapat kerapu tu di sini. Yang video minggu lepas. Dia kadang sini ada geng. Yang ada saiz cute sikit. Try. Bismillah. Try of the day. Oh, ayam elok geng. Dia ada keruh-keruh sikit. Kita try dulu sini. Nanti kalau tak ada, baru kita pergi dalam. Ayak cantik je. Kita tak tahu dia sejuk ke panas ke, aku tak tahu. Dia ada keruh-keruh. Ih, tu video dah. Tumpai. Baik. Aku tukar apa? Setup yang besar sikit. Ni juaran apa? Ugly stick Shakespeare 8 hingga 17 LB. Kat sini ada Gorgon satu lagi. Lepas tu reel Shimano FX S3000. Mainline ni 10 LB. Rambut 20 LB ke. Jig head ni 7 gram. Pedal tail geng. Sama aja pedal tail. Okay geng. Let's Bismillah. Biasa sini ada gorgon, yang gorgon je. Takut dia yang makan. Batu kalau di ujung tu curi. Siapa kalau time tak bombak di tepi di belakang.
putih pula. Ayak ni jangan ni. Selain. Lagi satu gewang ni baru aku beli. Aku nak tengok action dia. Gewang murah je geng. Gewang Cina. Oh, cantiknya. Dia dalam sikit. Yang tadi dia tak berapa selam sangat. Ni macam cantik renangan dia. Gewang murah, kualiti padu. Cuma dia punya mata kail je lah. Kalau bila kita kena tukar. Ikan geng main depan-depan. Dia tak sampai nak ke depan. Padu geng. Nino warna putih tu. Tak tahulah apa. Nasib aku pakai set. Aku nak test Semino tu. Alalah. Macam MJ geng. MJ geng. Syukur. Ai. Tadi MJ ditukar pergi jadi kerapu geng. Tukar pergi jadi kerapu geng. Kurang asam. Syukur alhamdulillah geng. Dia makan ketam. Tengok Mino ni. Syukur alhamdulillah. Mino 6 gram. Warna putih. Dah hanyir. Aduh, MJ tadi geng. Aku dah nampak dah. Aduh. Syukur. Mata hijau geng, ada saiz. Okey geng. Oh, alhamdulillah. Dah pertama geng. Tengok geng. Kangkang je sikit geng. Mungkin pasal aku bawa naik dia tadi tu. Oh sayang geng. MJ yang makan, dia pula kena. Berebut kali dopo makan. Okay geng, kita cari lagi geng. Tadi aku nampak depan ni ada lagi. Aku memang dah biasa dapat MJ sini. Siakap ada sekali. Kita ada video geng.
Depan-depan ni tadi aku nampak. MJ dah. Sekali tiba-tiba lain pula pergi makan. Ketukar lain. Tadi aku gam-gam nampak ikan lompat sana ni. Aku nampak tadi macam bayang-bayang kerapu. Jadi aku try. Ai, mana MJ tu? Dia nak makan lagi ke tak? Hei, nasib aku pakai setup yang besar sikit, geng. Kalau tidak tadi silap dah bawa pi batu dah. Mainline aku lagi tadi yang ni drag dia ni pun aku kasi ketat pun sikit. Ikan je ni depan-depan. Oh, cantik betul renang gewang lagi. Tepi bawah. Aku nak pergi bawah geng tapi bombak kan. Oh, tu ikan. Besar geng. Mencil. Aku rasa ada anak ikan ni depan-depan ni. Lupa. Oh, syukur dapat MJ geng. Hihi. Syukur alhamdulillah geng, target dapat geng. Taklah berapa saiz. Aku rasa ni tadi yang makan ni. Okey. Alalah. Dengar dengan jelas nanti. Yes. Roti jala Mak Limah biadab. Lalu dititi. Boleh saya teruskan? Boleh. Roti jala. Alalah. Ini bahaya. Nasib baik. Itulah penting dia gripper ni. Aduh. Gewang ni juga geng. Nasib baik tadi dia sangkut, dia terlepas. Syukur alhamdulillah geng. Syukur alhamdulillah geng. Taklah besar. Dia saiz ni. Okey, ni kerapu tadi. Bur. Okay, geng, terbukti umpan ni. Nanti aku letak link di deskripsi. Siapa berminat. Aku naik atas ini geng tadi. Wow. Aku nampak batu-batu di bawah tu. Senang casting. Ujung lagi dia geng. Sayang dua-dua strike. Terakam ni. Tak berapa lama baru tiba-tiba je aku strike. Aku tarik pelan-pelan je.
Tarik macam biasa je. Slow macam ni. Tiba-tiba dia hentam. Tiba-tiba dah kena dah. Kalau nak cantik lagi kita jerk dia sikit. Jadi biar dia macam ada tu, kan sakit. Of course dimainkan pada tel bergoyang. Siakap dan kerapu mula menyerang. Teknik mantap, setin tak goyang. Di sini tempatnya sang juara bernaung. Bukan sekadar hobi, ini adalah jiwa setiap saat. Satu cerita. Dia Ferry Zalzal Fishing. Hanyutkan umpan Okey lagi, aku nak balik dah. Tengok cuaca pun dah gelap dah. Sebelum dia hujan dia aku balik. Alhamdulillah geng. Hari ni ada manis-manis geng. Lanjut saya sini. Dekat nak besar botol ni. Ada MJ sikit. Ikan target ni geng. Umpan. Kita cuba umpan ni geng. Nanti aku bagi link. Okey. Dia putih dia ada belang-belang. Bukan murah je geng. Aku lupa dah RM8 ke? RM6 ke? 6 gram sinking minnow. Minnow sinking. Okey geng. Nanti aku bagi link di deskripsi. Siapa minat nak beli. Okey geng. Ciao. Assalamualaikum. Ciao. Burung ada lauk.